Ini bermakna lebih separuh pelajar OKU-UM datang daripada latar belakang keuangan yang mencabar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod Uni Malaya Podcast pada kali ini. Hari ini kita akan menyentuh satu topik yang sangat dekat dengan isu akses dan keadilan dalam pendidikan tinggi, iaitu Inisiatif Pendidikan Percuma untuk Pelajar Orang Kurang Upaya atau OKU yang diperkenalkan melalui Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 hingga 2035. Inisiatif ini bukan sahaja membuka lebih banyak peluang kepada pelajar OKU untuk melanjutkan pengajian, malah selari dengan usaha Universiti Malaya dalam membina ekosistem kampus yang inklusif dan mesra semua. Bersama kita hari ini ialah wakil daripada Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU Universiti Malaya, Puan Nur Nismawati binti Mohtar, Ketua Pegawai Psikologi merangkap Koordinator Seksyen Psikologi dan OKU, Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU CDE, untuk berkongsi pandangan dan pengalaman berkaitan pelaksanaan inisiatif itu. Jadi Puan Nur Nismawati, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih sebab menjemput kami. Jadi saya pasti ramai yang mungkin baru mendengar tentang inisiatif pendidikan percuma untuk pelajar OKU ni. Jadi mungkin boleh Puan kongsikan secara ringkas kenapa inisiatif ini dianggap penting dan apa maknanya kepada landscape pendidikan tinggi negara. Okey. Terima kasih Hafifah dan terima kasih banyak atas undangan ini. Okey, Inisiatif Pendidikan Percuma untuk Pelajar OKU melalui Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035 serta pengumuman terkini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni mengenai pengecualian yuran pengajian kepada pelajar OKU merupakan satu langkah yang sangat signifikan sebenarnya dalam membina sistem pendidikan tinggi yang benar-benar inklusif dan mesra neurodiversity ya. Okey, dari perspektif psikologi, isu keuangan merupakan antara tekanan utama yang dihadapi bukan sahaja oleh pelajar OKU tetapi semua pelajar lah selalunya. Tapi untuk kali ini kita fokuskan kepada pelajar OKU. Okey, berdasarkan statistik pelajar OKU Universiti Malaya yang untuk yang terkini semester 1 sesi akademik 2025-2026, kita dapati bahawa hampir separuh daripada pelajar OKU sebenarnya datang daripada keluarga berpendapatan rendah. Okey, sebagai contoh kita ada 12% berada dalam kategori pendapatan bawah 1,000 dan 39% lagi dalam kumpulan B40 iaitu bawah 5,000. Okey, ini bermakna lebih separuh pelajar OKU-UM datang daripada latar belakang keuangan yang mencabar. Okey, so dalam konteks ni, gabungan status OKU dan latar belakang LB40, lower bottom 40 atau B40 sering mewujudkan beban psikologi. So ini combination yang agak yang I can say sangat mencabarlah sebab dia adalah pelajar OKU dalam masa yang sama they are financially challenged. Okay, so mewujudkan beban psikologi berganda seperti kebimbangan tentang kos pengajian, tekanan nak bantu keluarga, rasa rendah diri. Okay, they always used to have this kind of self esteem issue. Okay, serta ketakutan untuk gagal. So dia ada rasa anxious what's going to happen dan sebagainya. Okay, so apabila beban keuangan ni dihapuskan melalui pengecualian yuran, ia beri kesan yang sangat besar terhadap kesejahteraan mental pelajar. Okay, so mereka boleh beri fokus pada pembelajaran, pengurusan emosi dan perkembangan potensi diri tanpa dibayangi masalah keuangan lah. At least kita dah ambil ataupun kita dah hapuskan satu bebanan yang mereka tanggung kan. Okay, lebih penting sebenarnya inisiatif ni menghantar mesej psikologi yang sangat kuat kepada bukan sahaja pelajar OKU dan neurodivergent tetapi kepada semua lapisan masyarakat bahawa pelajar OKU dan pelajar neurodivergent mereka diterima, dihargai dan diiktiraf sebagai sebahagian penting daripada sistem pendidikan tinggi negara. So kita boleh meningkatkan sense of belonging mereka bahawa they are part of us, you know. Okay, dan ini membantu mereka untuk rasa
dihargai dan juga rasa pemilikan dalam satu-satu community campus tu lah. Okay, so dalam masa yang sama kita percaya bahawa ini boleh meningkatkan motivasi mereka. So sebagai salah seorang pegawai psikologi yang terlibat secara langsung dengan pelajar OKU di UM, saya sebenarnya secara peribadi melihat dasar ni sebagai satu bentuk intervensi psikososial berskala nasional. Okay, yang menyokong perkembangan emosi, sosial dan intelektual golongan yang kita sedang bincangkan lah. So untuk makluman, sebelum ini UM kita memang dah ada inisiatif potongan 50% yuran bagi pelajar OKU, tapi untuk peringkat pasca siswazah sahaja, postgraduate. Okay, so dengan pengumuman ini, pengecualian yuran sepenuhnya di peringkat nasional, sokongan ni akan jadi lebih menyeluruh dan lebih sistematik. Dan macam kita tahu, pelajar undergrad atau ijazah dasar sebenarnya lebih ramai. So pengecualian yuran ini akan memberi kesan yang lebih besar lah. Okay, so ini akan buka ruang yang lebih luas kepada pelajar OKU, pelajar neurodivergent untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi dan dalam masa yang sama untuk membina kepimpinan akademik. Okay, dan menyumbang melalui kekuatan unik mereka. Sebab kita jangan rasa macam kita saja yang bantu mereka, tapi sebenarnya mereka banyak menyumbang kepada community campus itu sendirilah. Okay, kami juga berpendapat bahawa inisiatif ni bukan sekadar dasar pendidikan, tetapi ianya juga adalah satu bentuk komitmen terhadap kesejahteraan mental, maruah insan dan juga pembangunan modal insan negara yang mampan. Okay, itu respon saya untuk yang pertama. Ya, saya pasti berita gembira ni disambut secara baik lah ya oleh pelajar-pelajar dan juga bakal-bakal pelajar Malaysia ni. InsyaAllah. Jadi kita pun dah sedia maklum yang Universiti Melaya sendiri sudah lama mengamalkan dasar pendidikan inklusif ni. Jadi dari perspektif CDE, sejauh mana UM ni bersedia untuk menyokong inisiatif ini, khususnya dari segi kemudahan kampus, pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan juga bantuan kepada para pelajar? Betul Afifah, sebenarnya UM memang dah lama committed terhadap pendidikan inklusif. Dari perspektif CDE sendiri, Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU, Counselling and Disability Empowerment, sebab tu dia keluarnya CDE tu. Sebab ada orang tanya CDE tu apa sebenarnya. It's like it's actually the English name for Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU. So kesiapsiagaan UM tu kita dah boleh lihat daripada pelbagai aspek utama lah. Yang pertama, kita boleh nampak kemudahan fizikal. UM sentiasa menambah baik accessibility campus seperti laluan mesra OKU, kemudahan lift, sistem sokongan teknologi dan juga persekitaran pembelajaran yang selamat. Yang itu memang melalui CDE, UM sangat menekankanlah untuk memastikan bahawa kampus kita adalah inklusif. Maksudnya sesuai dan selesa untuk semua golongan. Okey, kedua, dari sudut pedagogi juga UM mengamalkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel melalui pelarasan akademik, pembelajaran hybrid serta sokongan khas mengikut keperluan individu lah. Okey. Ketiga, dari aspek psikososial, CDE menyediakan perkhidmatan kaunseling, intervensi psikologi dan sokongan emosi, juga pemerkasaan kendiri secara berterusan. Dan kita menyediakan macam di pihak CDE, kami menyediakan bantuan dan sokongan, tapi dalam masa yang sama kita bukannya, we're not pampering the students, the OKU student, the disabled student. No, we're not pampering them, we are preparing them actually untuk berdepan dengan dunia luar lah apabila mereka dah tamat pengajian dan meninggalkan UM nanti. Okay, so dalam keadaan kita sendiri sebenarnya sudah lama ke arah kampus inklusif dan sebagainya. So of course, announcement like pengecualian yuran itu sangat-sangat disambut baik oleh kami di CDE, dan to be honest, we are very excited untuk menunggu apa orang kata explanation ataupun tata cara penuh bagaimana perkara ini akan disampaikan kepada our end user, which is in this case kita punya pelajar OKU lah. Jadi Puan, selain inisiatif ni, selain dapat mengurangkan beban kewangan, kita juga dapat lihat yang ia mampu memberi kesan yang besar kepada kesejahteraan pelajar. Jadi pada pandangan pihak CDE, apakah perubahan yang paling ketara lah yang dijangka akan dapat lihat ataupun dirasai oleh pelajar OKU dan neurodivergent, terutamanya dari sudut emosi, dia orang punya self esteem dan juga dia orang punya mental
mental, kesejahteraan mental mereka? Okey, sebenarnya bila adanya pengecualian yuran kan, we can safely assume that yuran itu akan tidak perlu dibayar lagi oleh pelajar. Jadi aspek keuangan itu dah lebih orang kata lebih ringan lah kepada mereka, dan sumber-sumber keuangan yang mereka dah ada boleh digunakan untuk perkara-perkara lain. Sebab dalam kehidupan kampus yuran itu adalah satu perkara, tetapi ada banyak aspek lain yang menuntut keuangan. Jadi di sini kita dah nampak satu apa orang kata bukanlah beban keuangan, tapi salah satu komitmen keuangan itu dapat dikurangkan. Jadi mereka boleh fokus kepada perkara lain. Okey, selain daripada aspek keuangan, sebenarnya impak terbesar yang kita jangkakan ialah dari segi kesejahteraan emosi dan juga psikologi pelajar. Okey, kenapa kami beranggapan begitu? Okey, ramai pelajar OKU dan neurodivergent sebelum ni berhadapan dengan tekanan keuangan yang tinggi. Okey, dan rasa rendah diri, kebimbangan tentang masa depan dan juga ketidakpastian akademik. Bukan I'm not saying that pelajar bukan OKU tidak menghadapi cabaran ini, tapi sebab perbincangan kita memfokuskan kepada pelajar OKU, jadi isu-isu begini memang antara perkara yang mereka selalu lalui dan berhadapan lah. Okey, dengan adanya inisiatif ini, mereka akan lebih dihargai, lebih yakin dan juga lebih berani untuk menetapkan matlamat hidup yang lebih tinggi, sebab salah satu komitmen besar itu dah dibantu oleh pihak kerajaan. Okey, dari perspektif psikologi, kami percaya apabila tekanan asas itu dikurangkan, kapasiti kognitif dan emosi pelajar untuk belajar, untuk berinteraksi dan untuk berkembang, bukan sahaja dari sudut akademik tapi juga dari sudut sasiah diri dan sebagainya, akan lebih meningkat. So ini seterusnya sebenarnya akan menyumbang kepada kesejahteraan mental, daya tahan diri dan juga motivasi, sama ada intrinsik atau ekstrinsik lah. Sebab bila kita dah kurangkan komitmen ataupun bebanan kan, kepada some of us, I think keuangan itu mungkin komitmen. Okey, di sini komitmen maksudnya mereka ada resources, ada sumber, dan mereka cuma perlu channelkan sumber itu kepada bayaran. Okey, tetapi untuk beberapa orang ataupun I can say that it's quite a big group jugalah untuk pelajar OKU, sebagaimana statistik yang I bentangkan tadi. Untuk mereka sebenarnya membayar yuran itu merupakan satu struggle. Okey, disebabkan oleh latar belakang keuangan keluarga dan sebagainya. Jadi apabila bebanan ini telah diangkat, telah dilupuskan, banyak perkara lain yang mereka boleh fokus. So definitely we believe that definitely this will help. Mungkin bukan dalam sehari dua kesannya, tapi at least kita boleh nampaklah ringan lah sikit beban mereka, dan fokus tu boleh diberikan kepada perkara lain lah. Betul. Jadi mungkin fokus mereka lebih kepada pelajaran dan juga saya pasti mereka pun ada cabaran-cabaran lain di luar sana kan. Jadi UST Melaya juga telah melancarkan daripada CDE lah ya, garis panduan neurodivergent pada 13 Oktober 2025 yang lalu. Jadi bagaimana pendekatan ini dapat membantu mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih baik untuk pelajar? Okey, garis panduan neurodivergent atau garis panduan NDUM ni dia telah diusahakan beberapa ketika sebenarnya, dan alhamdulillah telah berjaya dilancarkan secara rasminya pada Oktober 2025. So dari pelancaran sehingga kini kerja-kerja implementasi garis panduan itu memang sedang rancak dilakukan lah. Tapi pelancaran ini sebenarnya menjadi titik tolak, satu langkah progresif tahu Afifah, dalam mengiktiraf kepelbagaian neurologi pelajar. Okey, sebab kita kata kampus kita adalah inklusif. Jadi kita perlu sokong dengan garis panduan atau polisi-polisi lain yang berkaitan. Okey, pendekatan ni sebenarnya bantu kita untuk melihat perbezaan antara ADHD, autism, disleksia dan sebagainya sebagai bukan satu kekurangan, okey, tetapi sebagai variasi semula jadi potensi manusia. Sebab kalau dalam kaunseling kita percaya satu perkara, manusia itu unik. Jadi kampus yang inklusif itu sepatutnya boleh accommodate all the
apa orang kata, manusia yang unik lah sepatutnya. Okay, ideally kita mensasarkan begitu, but of course langkah itu adalah orang kata bertahap lah. Okay, dan melalui garis panduan ni juga pensyarah dibekalkan dengan kefahaman dan strategi untuk melaksanakan pengajaran yang lebih fleksibel. Okay, seperti variasi penilaian, masa tambahan peperiksaan dan kaedah pembelajaran alternatif. Okay, dan berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan kami, apabila sesuatu institusi itu mengamalkan pendekatan neuroaffirmative, dan sistematik, pelajar akan lebih terlibat, lebih sejahtera dan lebih produktif secara akademik dan juga secara peribadi. Sebab kita perlu tekankan bahawa bukan sahaja untuk pelajar OKU lah, tetapi it applies to all of our students. Bukan orang kata pencapaian akademik sahaja yang perlu dicapai semasa dalam universiti, tetapi juga pembentukan sasiah diri, keyakinan diri, self-esteem dan all the needed soft skills, dan juga kemahiran-kemahiran lain yang mereka perlukan untuk mereka berhadapan dengan dunia sebenar di luar sana lah. So it's more of a character building, I would say. Yes, definitely. Jadi mungkin untuk kita punya viewers di luar sana, di mana mereka boleh dapatkan garis panduan ni? Okey, garis panduan ni boleh didapati di website kita, dan juga dia juga telah dibukukan, dan kalau ada sebarang persoalan dan sebagainya, boleh terus berhubung dengan Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU, CDE, untuk kami bukan sahaja bekalkan, tetapi juga mungkin kita boleh bagi penerangan dan sebagainya lah, terutama untuk community campus UM kita. Alright. Jadi soalan terakhir kita lah sebagai penutup. Apakah harapan daripada pihak CDE sendiri terhadap masa depan pendidikan tinggi yang lebih inklusif di Malaysia? Dan mungkin boleh sampaikan sedikit mesej atau pesanan kepada pelajar-pelajar di luar sana serta keluarga mereka yang sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan pengajian. Okey. Harapan kami di Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU CDE UM adalah sebenarnya untuk melihat pendidikan tinggi di Malaysia benar-benar berteraskan inklusiviti, empati dan juga pemerkasaan insan. Saya rasa falsafah ini bukan sahaja diturunkan secara rasmi daripada pengarah ataupun ketua-ketua pusat kaunseling daripada generasi terdahulu, tetapi juga ia disampaikan melalui semangat dalam kalangan ahli CDE sendirilah. Okey, kami nak lihat campus community UM ini membantu, bukan sahaja dari segi facilities, tetapi yang paling penting adalah dari segi awareness, kesedaran itu sendiri, bahawa kita semua berkongsi kampus ini, dan tidak ada orang yang mempunyai hak mutlak ke atas kampus ini. So kampus yang inklusif itu sebenarnya adalah suatu yang sangat perlu. Sebab sekarang ni kita lebih kepada meraihkan kepelbagaian, neurodiversity, OKU dan sebagainya. Kami juga ideally mahu membina sistem yang bukan saja buka pintu kepada pelajar OKU, tapi juga memastikan mereka rasa diterima, difahami dan disokong dalam sepanjang perjalanan akademik mereka di sini. Jadi kita tak nak macam kita ajak pelajar OKU masuk, tapi once they are registered as UM student, kita tinggalkan. Tidak, kita tidak mahu begitu. CDE mahu bersama mereka di sepanjang perjalanan mereka sebagai pelajar UM. Dan dalam masa yang sama, bukan kami provide orang kata assistance sahaja, but we are preparing them actually to be there without us. Seperti mak ayah mempersiapkan anak-anak untuk keluar dari rumah. Saya rasa tidak keterlaluan kalau saya cakap itu yang cuba CDE buat untuk pelajar-pelajar OKU kita. Kita latih mereka supaya bila mereka keluar dan bekerja dan bermasyarakat di luar, sekurang-kurangnya mereka dah bersedia lah.
sebagai salah seorang pegawai psikologi yang bekerja rapat dengan pelajar OKU juga, saya melihat sendiri bagaimana ramai dalam kalangan mereka datang dengan penuh potensi, okey, tapi dalam masa yang sama membawa keraguan dirilah. Bukan bermaksud pelajar bukan OKU tidak ada masalah ini, tapi sebab kita sedang berbincang tentang pelajar OKU kan, dan mereka juga ada satu perasaan takut untuk gagal, rasa ketidakpastian tu banyak lah. Dan kadang-kala sebab mereka adalah, mungkin saya minta izin untuk highlight sikit perkara ini, sebab mereka adalah OKU, terutamanya OKU yang dari kecil. Jadi sebelum mereka masuk mungkin mereka dah pernah trauma dengan sebarang luka emosi yang disebabkan oleh stigma. Jadi bila mereka melangkah keluar dari rumah dan masuk ke dalam sebahagian daripada mereka membawa luka emosi itu, okey, berdasarkan stigma yang buruk terhadap OKU dan sebagainya. Sebab tu sokongan psikologi dan persekitaran yang selamat sebenarnya amat penting untuk bantu mereka berkembang. Dan macam kita tahu, pelajar di kebanyakannya masuk itu dalam waktu umur kita panggil young adult ataupun dewasa muda, ataupun yang baru sahaja melepasi tahap remaja. Jadi banyak perkara-perkara yang tidak pasti, pencarian identiti diri dari sudut psikologi itu, kita percaya benda tu memang bergolak dalam diri pelajar. Jadi sokongan emosi dan psikologi itu sangat penting sebenarnya. Okey, kepada pelajar OKU dan keluarga, saya sebenarnya nak menyampaikan satu mesej yang sangat jelas lah daripada pengarah Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU, Puan Lizawati Abdul Sani, dan juga keseluruhan pasukan Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU. Anda tak bersendirian dalam perjalanan ni. Apa jua masalah atau cabaran, kami tidak janji yang kami akan selesaikan. Tapi apa yang kami boleh janji adalah kami akan berada bersama anda dalam perjalanan ni. Jadi mana yang kita rasa boleh dibantu, perlu dibantu, kami akan cuba usahakan. Sebab tu bila ada pengumuman oleh Perdana Menteri kita hari tu, kami antara orang yang sangat teruja lah. Sebab kita tahu yang akan dapat the end user itu, yang akan dapat faedah itu adalah pelajar-pelajar, antara grup pelajar yang kami jagalah. Okey. Jadi untuk semua pelajar OKU, dan keluarga, anda berhak untuk bermimpi, okey, berusaha dan berjaya macam orang lain. Universiti, khususnya Universiti Malaya, kita sangat committed untuk menyokong kesejahteraan anda secara holistik. Bukan soal akademik saja, saya tekankan bukan CGPA sahaja, tapi kita nak tekankan dari segi pembentukan sasiah, kepribadian mereka. Jadi bila mereka keluar bermasyarakat nanti, mereka dah bersedia. Okey, bukan saja sudut akademik, emosi, sosial dan juga pembangunan kendiri lah. So jangan biarkan keterbatasan fizikal atau neurologi itu menentukan nilai diri anda. Okay, don't let those things define you. You are more than that. Okay, dan setiap individu sebenarnya ada kekuatan unik. So dengan sokongan yang betul, kami percaya disiplin diri dan keyakinan, pelajar-pelajar OKU kita sebenarnya boleh mencapai potensi paling tinggi. Okay, dan kita pun dah lihat rekod-rekod kejayaan pelajar OKU kita. Okay, dan saya nak minta izin juga untuk share sedikit pesanan untuk semua OKU di seluruh negara yang sedang mempertimbangkan pilihan universiti untuk meneruskan pengajian. Satu je mesej yang ingin kami di Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU sampaikan. Sebab di ada CDE, di ada Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU, specifically di bawah section psikologi dan OKU. Jadi jom masuk Okay, kami di CDE sentiasa mengalu-alukan dan kami dah bersedia lah. Sebenarnya kita memang dah bersedia untuk ini. So kalau nak mempertimbangkan mana universiti nak masuk dan anda adalah pelajar atau ibu bapa pelajar OKU, definitely satu je. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak atas perkongsian itu tadi, Puan Ismawati. Jadi perkongsian yang sangat bermakna dan membuka perspektif kita tentang pentingnya pendidikan tinggi yang inklusif, adil dan berteraskan ihsan. Semoga usaha berterusan ini daripada CDE dan Universiti Malaya
dapat memberi manfaat kepada lebih ramai pelajar OKU dan membantu mereka mencapai potensi sepenuhnya. Jadi sebelum kita akhiri episod kita kali ini, untuk pengetahuan semua, News Team Melaya akan menyambut perayaan ulang tahun yang ke-121 sejak penubuhan pada tahun 1905. Jadi stay tuned for our biggest event yet. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama kami. Jumpa lagi dalam episod podcast yang akan datang. Goodbye.